Aku Dr. Han. Sepanjang aku bertugas kat hospital, aku dah tengok macam-macam jenis kematian yang ngeri. Tapi kes ni buat aku rasa ilmu perubatan aku kerdil gila depan misteri alam gaib. Bayangkan korang tengah memandu pukul 3 pagi kat Plus, tiba-tiba nampak 7 wanita berkebaya merah jalan beriringan macam tengah berkawat dalam kabus tebal. Kenapa diorang muncul dalam jumlah yang tetap? Dan kenapa setiap pemandu yang nampak diorang akan berakhir dengan tragedi yang tak masuk akal? Sumpah, ni bukan cerita hantu biasa. Ni pasal satu pasukan yang tengah cari pengganti untuk cukupkan korum diorang. Persoalannya, siapa sebenarnya 7 wanita ni dan kenapa diorang berjalan serentak? Malam tu, aku tengah shift malam kat zon kuning bila ambulans hantar seorang pesakit nama Firdaus. Budak ni umur awal 20-an, fizikal dia nampak okey, tak ada luka berdarah atau tulang patah, tapi jantung dia berdegup macam nak pecah. Dalam istilah medikal kita panggil tachycardia, tapi tahap Firdaus ni dah luar logik. Muka dia pucat lesi, macam darah dah kena sedut kering dari badan dia. Bila aku cuba pancing cerita, suara dia menggigil gila babi. Firdaus cerita dia baru lepas memandu sorang-sorang area Pagoh. Lebuh raya masa tu sunyi gila. Tiba-tiba, dia nampak dari jauh ada sekumpulan wanita kat bahu jalan. Bila dia makin dekat, dia perasan ada 7 orang wanita. Semuanya pakai kebaya merah yang sangat terang, berjalan serentak macam tentera tengah berkawat. Diorang tak menoleh langsung, pandang terus ke depan. Tapi apa yang buat Firdaus hampir hilang akal adalah bunyi tapak kaki diorang. Korang bayangkan, tingkap kereta dia tertutup rapat, radio pun dia pasang, tapi bunyi pak, pak, pak tapak kaki. Diorang berjalan tu bergema kuat dalam kereta dia, seolah-olah diorang tengah berjalan atas bumbung kereta dia. Jadi, dalam keadaan panik, Firdaus cuba tekan minyak nak potong pasukan tu. Masa ni lah benda jadi makin pelik. Kereta dia yang enjin 2.0 tu tiba-tiba rasa berat gila babi macam dia tengah tunda lori trailer. Dia cakap steering kereta dia jadi keras dan dia rasa macam ada 7 orang tengah bergayut dekat bumper belakang kereta dia sampai bahagian belakang tu menjunam ke bawah. Secara medikal aku boleh je cakap Firdaus ni kena panic attack atau halusinasi sebab letih memandu. Tapi bila aku minta dia pusingkan badan untuk aku periksa paru-paru, aku terkedu. Dekat bahagian belakang leher dia, ada kesan lebam bentuk jari jemari halus yang tersusun rapat. Bila aku sentuh kulit kawasan lebam tu, sumpah, aku tak tipu korang. Rasa dia sejuk teramat sangat, macam aku tengah pegang ketul ais dari peti beku. Tak ada penjelasan sains yang boleh terangkan kenapa suhu kulit manusia boleh jatuh mendadak kat satu spot saja macam tu. Firdaus pegang tangan aku kuat-kuat masa tu, mata dia berair. Dia cakap, masa dia tengah bergelut dengan steering, salah seorang wanita dalam barisan tu sempat pusing kepala 180 darjah pandang dia. Apa yang buat dia trauma sampai sekarang bukan sebab muka wanita tu hancur, tapi sebab muka wanita berkebaya merah tu sebiji macam tunang dia yang baru meninggal dunia bulan lepas sebab kemalangan jalan raya juga. Masa tu steering dia tiba-tiba kena rentap kuat macam ada tangan gaib yang kunci pergerakan dia nak bagi dia terjun gaung. Nasib baik dia sempat tekan brake kecemasan. Aku terdiam. Adakah pasukan ni sebenarnya memori yang ditarik dari lubang kubur untuk perangkap mangsa baru? Hati aku kuat cakap, ada sesuatu yang jauh lebih besar tengah berlaku kat highway tu. Sesuatu yang mesin MRI pun takkan mampu nak kesan. Korang rasa, adakah Firdaus cuma mangsa kebetulan atau dia memang dah ditanda untuk masuk dalam barisan pasukan kebaya merah tu? Lepas kes Firdaus tu, aku jadi tak tenang gila. Aku mula buat ikhtiar sendiri sebab aku rasa ada corak yang tak kena kat sini. Aku hubungi beberapa kawan lama, senior-senior medical yang pernah bertugas kat hospital daerah sepanjang jajaran hotspot Lebuh Raya Utara Selatan ni. Korang tahu tak apa yang aku jumpa? Sumpah, rekod-rekod lama tu buat aku terduduk. Rupanya, setiap 10 tahun sekali,
tepat pada tarikh yang hampir sama, akan ada satu kemalangan ngeri yang melibatkan 7 orang mangsa wanita kat lokasi yang sebiji macam Firdaus kena tu. Secara logik perubatan mungkin ni cuma kebetulan statistik yang pelik, tapi bila aku baca laporan saksi-saksi yang terselamat, ayat diorang semua hampir sama. Diorang akan cakap, "Doktor, ada suara panggil aku suruh masuk dalam barisan." Masa aku tengah buat sesi consultation dengan seorang lagi mangsa kemalangan ringan dari kawasan yang sama, tiba-tiba suasana dalam bilik medical aku berubah jadi sejuk semacam. Padahal, masa tu sistem pendingin hawa hospital tengah rosak kat blok tu, tapi suhu dalam bilik aku rasa macam dalam peti mayat. Tengah aku nak catat nota, satu bau harum bunga melur yang teramat sangat kuat menusuk masuk dalam hidung aku. Bau dia bukan macam minyak wangi biasa, tapi bau bunga yang dah mula nak mereput. Bulu roma aku automatik meremang tegak sampai ke tengkuk sebab bau tu datang sekali dengan satu perasaan hiba yang luar biasa. Macam ada orang tengah menangis sayu kat sebelah telinga aku. Aku cuba tenangkan diri, kononnya nak kekal profesional sebagai seorang doktor, tapi bila aku pandang luar tingkap, ward tingkat 4, jantung aku rasa macam nak terhenti terus. Korang bayangkan, kat luar tingkap tu tak ada balcony, tak ada tempat berpijak. Tapi aku nampak dengan jelas ada bayang kain merah tengah melambai-lambai ditiup angin. Masa tu pesakit kat depan aku ni tiba-tiba mata dia terbeliak ke atas, badan dia jadi kejang macam kena sawan, tapi mulut dia mula meracau dalam satu bahasa Melayu lama yang sangat pekat. Dia cakap yang pasukan tu sebenarnya dah cukup korum 7 orang, tapi sekarang diorang tengah cari ketua baru untuk pimpin barisan tu buat pusingan seterusnya. Suara dia masa meracau tu bukan suara dia, tapi suara perempuan tua yang sangat garau dan bergetar. Aku cuba panggil bantuan jururawat, tapi masa tu aku rasa macam kaki aku kena paku kat lantai. Aku sedar satu benda, pasukan kebaya merah ni bukan sekadar hantu jalanan yang suka-suka nak takutkan orang. Ada satu sumpah atau perjanjian lama yang terikat dekat kawasan lebuh raya tu sebelum jalan tar tu wujud lagi. Setiap langkah diorang yang serentak tu sebenarnya adalah satu ritual untuk cari pengganti ketua yang dah tamat tempoh. Jadi siapa sebenarnya ketua pasukan ni? Kenapa dia pilih lebuh raya sebagai tempat diorang berkawat setiap malam? Adakah sebab tenaga negatif dari kemalangan maut kat situ yang jadi makanan untuk diorang kekal wujud dalam dunia kita? Aku rasa mesin MRI paling canggih kat dunia ni pun takkan boleh nampak apa yang tengah menumpang kat bahu jalan tu sekarang. Akhirnya aku sedar ada benda yang stetoskop aku takkan mampu dengar dan mesin MRI takkan boleh nampak. Kalau korang memandu malam ni dan nampak warna merah kat bahu jalan, tolong jangan pandang cermin tengah, teruskan je pandangan ke depan. Geng, korang pernah tak nampak pasukan ni masa balik kampung? Cuba drop komen kat bawah sebab aku nak baca juga pengalaman korang. Jangan lupa like dan subscribe kalau korang suka cerita luar logik macam ni.